Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel saya, Fikri Alif. So, untuk episod kali ni kita akan share on travel tips macam mana cara dan dokumen apa yang korang perlukan untuk bawa kenderaan sendiri ke Singapura. So, benda pertama yang korang kena ada ialah Autopass card. So, tanpa buang masa, korang buka je ni web browser yang ada kat iPhone atau laptop korang. Korang search Autopass Singapore. Dia akan direct ke bawah ke sini, LTE Autopass card, dan korang klik saja di situ dan dia akan bawa korang ke main page sini. And then korang scroll down ke bawah, korang cari bahagian ni, apply for a vehicle entry permit VEP ataupun Autopass card. Korang klik kat sini. Okay, dari situ dia akan direct korang ke sini, and then korang scroll down ke bawah, and then ni adalah 8 item yang korang perlukan untuk completekan application ni lah. So first, korang kena ada valid email address. Second, IC or passport korang. And then yang ketiga, employment, immigration or pass card. Yang keempat, your vehicle registration certificate ataupun geran kereta. Yang kelima, vehicle road tax digital road tax. Yang keenam, certificate of insurance kereta korang. Yang ketujuh ialah metode pembayaran korang boleh gunakan untuk completekan application ni. Dan yang terakhir sekali ialah gambar kenderaan korang. So, macam korang boleh tengok kat sini, ini ialah gambar yang diperlukan untuk kalau korang nak register kereta. So, korang kena tangkap gambar bahagian depan dan gambar bahagian belakang kereta lah. Make sure yang gambar nombor plate jelas. And then untuk kalau korang nak register motor pula, so korang perlu tangkap gambar depan dan belakang. And then ada tambahan lagi dua, iaitu gambar belah left side view and then right side view untuk motor korang lah. Untuk pengetahuan korang, service center Autopass card ni ada dua tempat di Johor Bahru tu. And then dia beroperasi selama 24 jam setiap hari. And then untuk tempat pertama dia ada dekat area main town Johor Bahru, dan tempat kedua pula ada dekat Iskandar Puteri, Johor. Next, korang scroll down je lagi ke bawah dan korang enterkan valid email address korang. And then masukkan captcha ni, and then send OTP. Okay, next korang pergi ke email yang korang masukkan tadi, and then korang klik ke email ni dan scroll down ke bawah. Korang copy je OTP tu dan paste dekat sini, and then tekan verify. Untuk proceed dengan application ni, korang kena tekan I agree dekat bawah tu. Ok, sekarang kita ada dekat bahagian main page utama untuk Autopass card application ni. So untuk first detail, korang perlu isikan bahagian vehicle details korang lah. So ada dua option kat sini, kereta dan motor. So untuk kali ni kita akan go for kereta. So korang isi je information dekat based on apa yang dia request kat sini. So untuk pertama kita ada vehicle registration number, and then date bila kereta korang tu dibuat, and then ada registration date, and then korang masuk je road tax punya expiry date kat sini, and then kita masukkan insurance expiry date, and then company insurance yang korang ambil tu, and then kereta jenis apa, vehicle model, and then fuel type lah. Untuk bahagian kedua ni pula lebih kepada details korang. So korang masukkan je nama korang kat sini, email address, country, region code untuk nombor telefon korang 01, and then belakang contact number lah. Untuk bawah ni citizenship, korang pilih Malaysian, and then yang ni aku recommend korang pilih social visit pass lah. Lagi korang ada purpose lain. And then untuk Malaysian, korang masuk kat sini IC nama korang, country region of residence, korang contoh pilih Malaysia, and then postal code korang tinggal dekat mana bila korang letak dekat belah Malaysia tu. And then bawah ni full address lah. Ok, and then if owner dengan applicant orang yang sama, korang just klik itu kat situ, and then tekan continue. Untuk bahagian ketiga ni pula, korang perlu upload dokumen. And then untuk file format dokumen korang tu, korang perlu ensurekan dia dalam JPG, JPEG, PNG atau PDF. Maksimum file yang diorang allow ialah 4 MB sahaja. Dokumen pertama korang kena ambil adalah IC bahagian depan, and then seterusnya adalah geran kereta. Geran kereta diorang perlukan bahagian depan geran kereta dan bahagian belakang geran kereta. Seterusnya ialah digital road tax kereta korang, and then insurans kereta korang pula. Ok, yang terakhir sekali ialah gambar kenderaan kereta korang. So dekat sini diorang request untuk gambar bahagian hadapan kereta korang dan juga bahagian belakang kereta korang. Bila korang dah selesai upload semua dokumen tadi, and then korang scroll down je ke bawah, and then klik continue dekat sini, and then dia akan bawa ke korang ke preview page. Dekat sini korang check balik satu-satu dan confirmkan balik details korang macam bahagian vehicles, applicant ni. Ok, once korang dah check and confirm detail-detail tadi, korang klik dekat bahagian ni and then klik continue. Untuk bahagian kelima ni pula ialah bahagian collection method. And then korang select Autopass card value Singapore $10 ni. And then untuk collection method ada self collect Autopass card saja.
Untuk auto passcard ni korang kena activate sebelum korang boleh guna. Once korang dah receive approval email, korang boleh refer balik ke email tu untuk collection period untuk auto passcard korang. And then seterusnya korang klik agree kat sini. And then dekat sini ada dua option untuk korang collect dekat auto passcard korang. So ada JBSC satu ni dekat main town Bandar Johor Bahru. Okay, so ni adalah rupa tempat auto passcard collection dekat main town Johor Bahru ni. And then daripada sini kalau korang nak pergi ke checkpoint lebih kurang dalam 3 km saja untuk masuk ke Singapore. Untuk auto passcard service center yang kedua pula terletak di Iskandar Puteri. Okay, ini rupa tempat auto passcard collection dekat bahagian Iskandar Puteri ni. Daripada sini korang boleh masuk ke Singapore ikut tuas link, anggaran dalam 15 km untuk sampai ke checkpoint. Okay, untuk ni kami select yang option satu di Johor Bahru. Untuk auto passcard ni korang akan dikenakan cas sebanyak $10, $5.50 akan dikenakan untuk harga kad tu sahaja, dan value dalam kad tu ada dalam $4 dan selebihnya untuk GST. Dan klik continue to payment. Untuk payment ni kita orang guna Visa. Korang masuk je detail dekat dalam kad Visa card tu macam biasa, card number, expiration date dan CVV. Lepas tu make payment. Lepas tu korang akan receive email ni, acknowledgement of VIP auto passcard application, menunjukkan yang korang punya application dah diterima dan dalam proses. Dalam email ni juga diorang ada beritahu yang korang akan dapat result untuk application korang dalam masa 7 hari daripada tarikh korang apply. Untuk kes kita orang apply kad pada 11/92 dan pada keesokan harinya 12/92 kita orang check email, kita orang dah receive satu email mengatakan yang auto passcard application kita orang dah approve. Ok, step seterusnya korang kena book appointment untuk collect auto passcard korang. Tetapi sebelum tu korang kena tahu korang perlu tunggu 5 working days sebelum korang boleh collect kad korang. Contohnya korang dapat email korang hari Isnin ni, so that's mean 5 working days akan jatuh pada Isnin minggu depan lah. Dan baru korang proceed dengan klik dekat link sini untuk proceed dengan book appointment, which is on the next Monday. Ok, dekat page book appointment ni korang isi je detail-detail siapa yang diorang request ni, macam nama, country code untuk nombor telefon, pilih Malaysia, mobile number, masukkan email dan 5 digit terakhir IC ataupun passport number. And then dekat servis perkhidmatan ni kita pilih collection. And then seterusnya kita masukkan application reference number, last 5 digit. So untuk ni korang boleh retrieve daripada email, approve email. Dan masukkan nombor plate kereta korang. And last kali appointment date dan appointment time based on availability korang lah. Once korang dah collect auto passcard tu, korang kena activate dulu kad tu, barulah korang boleh masuk Singapore. Untuk activate, korang pergi balik ke approve email korang dan korang tekan dekat link activate ni. Dan korang isi je ikut detail siapa yang diorang request tu activate auto passcard ni, macam nombor plate number kereta korang, and then auto passcard number ada 16 digit semua dah. Untuk number ni korang boleh retrieve dekat belakang auto passcard korang yang baru dapat daripada collection center tu. Dan untuk bahagian yang bawah ni pula korang boleh isi sama ada IC number, passport number ataupun application reference number. Untuk dapatkan application reference number ni korang boleh refer balik kepada email approve auto passcard application korang yang sebelum ni, dan korang copy je application reference number ni dan paste dekat activation form ni. Dan korang proceed dengan tick 2 box dekat bawah ni and then masukkan captcha. Last kali tekan activate. Ok, kat sini saya share rupa auto passcard yang korang perlukan untuk bawa kereta ke Singapore. Selain daripada dua ni, ada lagi satu dokumen yang penting korang perlukan untuk masuk ke Singapore, iaitu white card ataupun Singapore arrival card. So korang buka Apple Play Store ataupun Google Play Store korang and then korang cari My ICA app ni and then download. So ni main page untuk My ICA apps ni. So apa yang perlu korang buat, korang klik dekat foreign visitor ni and then korang klik bahagian atas sekali foreign visitor Singapore arrival card. Since kita orang pergi berempat untuk trip ni, so saya akan tunjuk contoh korang untuk macam mana untuk fill up untuk group yang submission lah. So first korang klik dekat group submission tu and then dekat bahagian bawah korang nampak kan ada add submission tu, korang tekan add submission. Terusnya korang klik bahagian group ni tu dan korang masukkan apa-apa nama group yang korang nak, jalan-jalan Singapore ke apa, and then korang pergi ke bahagian bawah dan tekan add profile. So dekat sini dia ada dua option, satu scan passport dan satu lagi fill manually, dan saya recommend korang untuk scan passport. Macam yang korang tengok dalam gambar ni, so apa yang korang perlu buat, korang perlu scan saja dekat passport tu bahagian ni. Then repeat step ni untuk the rest of korang punya group member, and then select group leader dekat atas ni and then select salah seorang daripada korang untuk jadi group leader.
And then lepas tu korang select and the rest of the member, and then tekan next. Dan korang select date arrival korang. Seterusnya untuk kat bawah ni korang select date of departure korang daripada Singapore. And then klik bahagian mode of travel ni, macam kita orang travel by land. And then selection by kereta lah, kita orang dah register kereta. So untuk ni masukkanlah detail nombor plate kereta korang, and then purpose of travel. So dekat sini bahagian ni itu untuk purpose of travel kali ni kita orang pilih untuk bahagian holiday dengan sightseeing ataupun leisure. Lepas korang dah fill out semua ni, korang tekan next. Ok, untuk session ni korang perlu masuk ke address korang dekat dalam Singapore. Since kita orang mainly jalan dekat main town, so kita orang select others. Untuk bahagian accommodation ni pula kita orang select day trip lah, sebab kita orang jalan dekat Singapore ni 1 hari je. Untuk bahagian ni diorang minta korang update location terakhir korang sebelum masuk ke Singapore. So untuk kita orang daripada Johor Bahru masuk ke Singapore, dan lepas ni kita orang akan balik semula ke Johor Bahru. Ok, untuk next session ni korang kena menjawab berkenaan declaration question pula. Untuk soalan pertama ni, have you ever used a passport under different to enter Singapore? Macam saya tidak. Do you currently have fever, cough, shortness of breath, headache, vomiting or rash? Yang ini pun saya tidak. And then untuk soalan terakhir, have you visited any of the listed country in Africa or Latin America in the past 6 days prior to your arrival in Singapore? Yang ini macam saya pun juga tidak lah, saya tak pernah pergi sampai ke negara-negara ni. Dan korang teruskan untuk settlekan declaration ni untuk group members korang yang lain juga. Ok, lepas tu korang masukkan captcha and then tekan verify. Ok, that's it, submission successful. And then now sekarang korang dah ready untuk masuk Singapore, buat kenderaan sendiri. Ok, last kali korang ingat tak, Autopass card ni korang kena buat pembayaran $10 kan. Lepas tu dia ada tolak card cost and then ada GST. And then lepas tolak semua tu tinggal $4 je value dalam card ni. So untuk memudahkan urusan korang top up, saya rekomenkan korang untuk download apps ni, Nets app dekat Google Play Store ataupun Apple Play Store. Untuk memudahkan urusan top up korang book on siap-siap function NFC dekat handphone korang. Ok, so ni main page untuk apps ni. Dan korang just scroll down je ke bawah, and then korang cari yang ni, Nets Flash Play atau Monitoring ataupun Autopass Card. And then korang tekan je bahagian top up dekat bawah tu. Konsep dia sama macam kad Touch and Go kita. So apa yang korang perlu buat, korang ambil kad tu, korang letak dekat belakang handphone korang, and then dia akan scan lah. Ok, so once dia dah detect dan berjaya scan kad tu, dia akan bawa korang ke sini. Ok, dan kita select satu amount $5, and then tekan submit kat bawah tu. Dan daripada situ diorang akan bawa korang ke sini, dan dari sini korang boleh tengok lah details kad korang tu. And then current balance berapa, top up amount tadi $5, and then new balance akan jadi $14 lah. Dan korang tekan make to payment dekat bawah tu, dan diorang akan bawa korang ke sini. Untuk details ni korang isi je macam biasa, follow dekat kad korang. Kad ni kad biasa kita guna lah, kad debit ataupun kad credit card yang kita guna dekat Malaysia ni. Tak ada masalah, korang boleh pakai untuk buat pembayaran. Ok, itu saja daripada saya untuk episod kali ni. Selamat melancong ke Singapore guys.